tak sampai 2 marhalah, tadi tak boleh. Tapi kena jam. Bila kena jam, kita, ini kena jamak ni. Kenapa kena jamak? Sebab kecemasan. Tak. Itu tak termasuk kecemasan. Kalau bencana macam banjir kalau bencana, okey. Sebenarnya ada lagi satu sebab, tapi sebab ini dia jadi umum. Sebab dia jadi umum iaitu bila ada kecemasan. Okey, banyaklah banyak perkara lah kecemasan ni kan. Contohnya macam inilah banjir. Kan, bencana. Bila berlakunya bencana, kan, kita nak tunaikan solat pun tak ada tempat, kebersihan dan sebagainya, kan. Jadi boleh melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Ataupun emergency yang lain seperti apa? Seperti doktor kan. Doktor kan melakukan pembedahan kan. Kadang-kadang kan ada jenis pembedahan yang panjang masa dia sampai melangkau waktu solat. Katakanlah dia punya pembedahan tu bermula jam 12 tengah hari katakan. Habis pukul 6 petang katakan. Panjang tu. Maknanya kalau dia berehat pun, dia berehat sekejap je, ambil tenaga, kemudian dia terus sambung lagi. Kan ada kan yang jenis pembedahan yang memang makan masa berjam-jam panjang. Jadi dia terpaksa meninggalkan solat zuhur. Maka pada waktu itu dia boleh niat jamak takhir. Dia gitu. Jadi bila kecemasan ni macam-macam lah berlaku. Dia ada dia punya keringanan. Tetapi kecemasan itu bukan dinilai oleh kita. Dinilai oleh para ulama. Kita jangan buat sesuka hati. Ni kecemasan kan. Jadi bolehlah. Contohlah jam kan. Jam. Dia kata jam ni kecemasan ni. Kan, bolehlah buat jamak. Padahal kita musafir yang pendek lah. Tak sampai 2 marhalah. Tadi tak boleh. Tapi kena jam. Bila kena jam, kita, ini kena jamak ni. Kenapa kena jamak? Sebab kecemasan. Tak. Itu tak termasuk kecemasan. Kan, dia adalah dia punya sebab-sebab yang dibenarkan dan sebab-sebab yang tak dibenarkan lah. Maknanya jangan suka hati kita menganggap bahawa bila kecemasan je terus, boleh. Kita kena tahu dan kita kena tanyalah kalau tak tahu.